Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan rahmatnya. Kita dapat bersama-sama lagi di dalam program podcast Cak Nasuluh pada musim kali ini. Saya Muhammad Hafiz bin Ahmad Syari, Pegawai Suluh Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan, ingin maklumkan kehadiran para penonton dan pendengar sekalian yang terus setia bersama dengan kami mengikuti perkembangan dan perkongsian kita pada kali ini. Sebelum kita teruskan dengan podcast Cak Nasuluh, ingin saya recap kembali. Pada tahun yang lalu, podcast Cak Nasuluh telah berjaya menemui masyarakat melalui 6 siri podcast yang merangkumi 12 episod. Pelbagai topik yang berkaitan dengan suluh dan isu-isu mahkamah syariah telah diketengahkan bagi meningkatkan kefahaman masyarakat terhadap perkhidmatan yang disediakan. Alhamdulillah, pada tahun ini kita kembali lagi dengan penampilan yang lebih segar melalui studio baru dan suasana yang lebih kondusif, suasana yang baru dengan pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Seiring dengan pembaharuan tersebut, podcast ini turut diberi nafas baru melalui penjenamaan semula sebagai podcast Cak Nasuluh Spotlight. Boleh saya tanya? Mesti nak tahu kan kenapa kita ambil boleh saya tanya tu. Okey, sebab apa kita mengambil perkataan boleh saya tanya? Ini kerana kami memahami bahawa masih lagi banyak persoalan, kekeliruan dan salah faham yang sering berlekar di dalam masyarakat berkaitan dengan urusan di mahkamah syariah. Persoalan-persoalan ini bukan sahaja dikemukakan dalam sesi majlis suluh, namun ia menjadi perbincangan hangat di dalam media sosial, di dalam kalangan masyarakat umum lah. Justru pada musim kali ini kami membawa persoalan sebenar daripada masyarakat untuk dijawab oleh para panel ataupun pegawai syariah yang dijemput khas untuk menjawab persoalan atau mengupas apa yang ditanya ataupun berada di dalam fikiran masyarakat umum. Walau kita akan bersiaran di dalam satu slot paling maksimum 10 minit. Walaupun dalam 10 minit kami berusaha menyampaikan jawapan yang padat, tepat dan mudah difahami agar manfaatnya dapat dirasai oleh semua lapisan masyarakat. Sebelum itu, saya memohon jasa baik tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekalian untuk kita jangan lupa like, follow dan share platform media sosial rasmi Mahkamah Syariah. Kita akan search dalam Facebook ke YouTube dan sebagainya, MSWP_official. Itu adalah media ataupun alamat Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan di dalam platform media sosial. Kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada YouTube dan last sekali kita ada TikTok lah. Untuk mendengar apa yang kita jelaskan ataupun siaran podcast kali ini, kita akan siarkan di dalam media-media, di dalam media sosial tersebut lah. So, tanpa melengah masa, kita akan terus dengan tajuk kita pada kali ini. Hari ini kita akan kupas satu tajuk yang amat dekat dengan masyarakat. Amat dekat dengan masyarakat yang sering berlegar di ruang masyarakat apabila ada masalah kekeluargaan. Isu ni agak panas, agak sensitif. Namun kalau kita amati, kita faham perkara tersebut akan menjadi satu panduan kepada kita bagi menerusi keluarga yang sakinah dan keluarga yang bahagialah. Okey, saya tidak berkesorangan pada hari ini. Bersama-sama saya kita jemput khas panel yang tidak asing yang telah kita jemput pada musim yang lalu. Namun banyak feedback yang menyatakan banyak perkara yang ingin ditanyakan kepada beliau dan untuk dikupas tajuk kita pada kali ini. Okey, kita akan mengemukakan tajuk pada kali ini adalah nafkah dan realiti kehidupan. Bersama-sama saya pada hari ini panel
yang kita jemput khas, iaitu Tuan Muhammad Zamri bin Abdul Aziz, penolong perakanan bahagian sokongan keluarga Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Selamat datang Tuan. Selamat datang, terima kasih. Macam mana Tuan, sihat Tuan? Alhamdulillah sihat. So kita nak santai-santai lah Tuan hari ni. InsyaAllah, insyaAllah. Tapi kita rasa macam menjanggal lah, sebab dia merupakan partner saya, partner dalam hakam. Kalau kata ada forum dan sebagainya, beliau adalah partner lah. Dan kita adalah rakan sekerja yang agak rapat lah. So saya panggil Zamri je lah, boleh? Boleh, tak ada masalah. Panggil saya Hafiz, macam biasa lah kita Tuan. Sembang insyaAllah. Sembang, okey. Tuan, kita ada pendengar baru, kita ada pendengar lama. So pendengar lama ni dia dah tahu dah Tuan ni siapa. Okey, so untuk pendengar baru ni kita meraihkan jugalah, kita mengalu-alukan dan meraihkan mereka. Dan sebelum kita teruskan dengan topik yang kita akan bincang pada hari ini, boleh Tuan perkenalkan sedikit diri Tuan, asal mana dan pengalaman Tuan bekerja dalam sebagai pegawai syariah lah. Silakan Tuan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Hafiz, rakan saya yang berganding pada pagi ini untuk sama-sama. Kita ada hakam tadi kan. Kita insya-Allah pada pagi ini saya cuba memperkenalkan dirilah. Orang kata tak kenal maka tak tahu. Tapi bukan nak bercinta, tapi nak tahu, nak kenal siapa tu orang yang bercakap ini. Saya secara ringkasnya Muhammad Zamri bin Abdul Aziz. Dilahirkan, kalau ikutnya adalah Hospital Bersalin Kuala Lumpur. Mungkin orang dengar. Orang KL lah ni. Ya, orang KL. Yang mana sekarang ni adalah Hospital Tengku Azizah. Yang mana sekarang ni saya dibesarkan di Melaka. Besar di Melaka. Kalau ikut perkhidmatan dalam skim sekarang, lebih kurang dalam mencecah 16 tahun lah. Lama Tuan. Dan saya dah setakat ini berkhidmat di 3 jabatan. Pertamanya adalah di Jabatan Bantuan Guaman Kuching, Sarawak, hampir 4 tahun. Dan yang kedua adalah bahagian pendawaan Jabatan Agama Islam Melaka. Balik kampung lah tu. Ya, balik kampung. Seterusnya dia bertukar kepada Jabatan Pendawaan Syariah Negeri Melaka, hampir lebih kurang 7 tahun. Dan kini di bahagian sokongan keluarga Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan. Baru lebih kurang 5 tahun. Baru Tuan Baru 5 tahun. Maknanya tak salah lah kita jemput Tuan Zamri lah untuk hadir ke sini. Dan sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih, ahlan wa sahlan. Sekali lagi dijemput hadir dan sudi untuk hadir sekali lagi bagi kita mengupaskan topik yang kita dah bincang dah sebelum ni. Pada podcast yang lepas kita dah bincang. Namun ada benda lagi, banyak perkara-perkara yang kita akan kupas lah. So kita akan konsep kali ini Tuan Zamri, kita akan ambil soalan-soalan yang belega di dalam Facebook ataupun media sosial dan kita akan cuba jawab. Kita akan cuba jawab lah. So untuk slot kali ini kita ambil yang ringan-ringan dulu. Ringan-ringan dulu, tidak terlalu heavy lah, yang asas-asas dulu sebelum kita pergi kepada soalan yang pedas sikit, yang panas sikit. Terima kasih sekali lagi. So tanpa membuang masa, kita akan masuk dalam soalan yang pertama lah Tuan. Okey, bolehkah Zamri jelaskan apakah sebenarnya konsep nafkah dari sudut hukum syarak lah, mengapa ia menjadi satu kewajipan yang amat berat di dalam institusi kekeluargaan. Okey, terima kasih kepada Hafiz atas persoalan yang ditanya kepada saya. Saya akan cuba untuk menerangkannya secara ringkas. Kalau kita lihat secara mudahnya, nafkah ni ditakrifkan adalah satu keperluan bagi manusia yang kita boleh rangkumkan kepada makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Ini kalau kita katakan adalah satu keperluan asas kepada kita. Dan kalau kita lihat, dia dibahagikan kepada 5 jenis. Pertamanya adalah nafkah bagi diri kita sendiri. Dalam arti kata nafkah keperluan kita, itu yang paling utama. Yang kedua, dia adalah menetapkan nafkah bagi furu daripada usul ke furu. Yakni bapa dan ke atas, datuk memberi nafkah kepada yang bawah. Ini istilah yang biasa kita temui
dalam perbicaraan berkenaan dengan pusaka. Okey. Dia ada usul, yang ni di atas, dan ke bawah kita katakan furuk. Yang ni bapa bagi nafkah kepada anak, contohnya. Ini termasuk dalam perbahasan nafkah jenis yang kedua. Yang ketiga adalah pemberian nafkah daripada furuk kepada usul. Yang ini anak, cucu, cicit ke bawah memberi nafkah kepada bapa, datuk dan ke atas. Oh, ada tuan Ada, itu ada perbahasan. Selalu kita dengar bawah ulama. bagi ke bawah, atas bagi ke bawah. Ya, itu ada perbincangannya, dan ada peruntukan bagi setengah negeri yang cuba masukkan peruntukan yang sedemikian, sebab ada berlaku kontroversi juga dalam isu berkenaan bagaimana nafkah itu, adakah anak kena beri nafkah kepada bapa, bagi kepada mak sebagainya. Dan ada perbahasan yang keempat yang akan juga kita kupas sebentar lagi, adalah nafkah yang diberi kepada suami kepada isteri. Dan yang kelima adalah bentuk nafkah yang lain. Dan bila kita berbincang perihal nafkah, kita tidak dapat lari untuk melihat sandaran ataupun dalil yang diberi panduan dalam hukum syarak kita. Dan dalam hal ini, bila bersebut nafkah, dalil yang biasanya diperbahaskan oleh para ulama, pertamanya surah Al-Baqarah ayat 233. Ini ada dinyatakan oleh ulama berkenaan dengan perkara ini, walaupun dia khusus diperceritakan tentang nafkah yang patut diberikan kepada anak, tetapi dia secara umum boleh kita guna pakai. Dan ada juga berkenaan dalam surah At-Talaq ayat 6 dan 7. Itu adalah secara umum. Macam ayat yang 7, ia memberi panduan untuk memberi nafkah itu mengikut kepada kemampuannya. Jadi dalam perihal ini, ia adalah sandaran yang cukup kuat daripada Al-Quran. Dan saya juga suka untuk berkongsi dalam hal ini, ada juga hadis Nabi SAW yang secara umumnya menyentuh perihal nafkah, iaitu satu hadis daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, bila mana berlaku satu situasi, seorang lelaki dia menetapkan ta'liq dalam nak memerdekakan hamba. Dia kata penetapan ta'liq, dia merdekakan hamba bila mana dia meninggal dunia. Namun perkara itu sampai kepada Nabi SAW. Ada orang mengadu kepada Nabi. Maka Nabi bertanya kepada sahabat tadi, yang seorang lelaki itu, engkau ada harta lain tak selain daripada hamba ini? Dia nyatakan tidak ada. Maka ada seorang sahabat yang telah menebus membeli hamba ini, dan telah dapat lelaki tersebut pembayarannya. Maka Nabi menyatakan, membagi satu panduan kepada lelaki ini, ibda' binafsikah, ambillah apa yang diperolehi itu untuk nafkah dirinya. Dan Nabi bagi panduan lagi, andainya ada baki, berilah kepada ahli keluarga kamu. Di sini kita lihat dia adalah satu panduan kepada kita, keutamaan nafkah itu untuk diri kita, dan seterusnya. Kembali kepada persoalan yang kedua, Tuan menyatakan atau Hafiz menyatakan kepada saya, penting sangat ke nafkah ini, sebab dia akan jadi macam satu isu jika dia tidak ada dalam satu rumah tangga yang dibina. Dia akan jadi satu isu yang orang kata macam, orang kata tsunami ke badai, rumah tangga tu akan boleh jadi goyang. Kenapa dia sangat penting? Saya ambil yang pertama ini. Okey, kepentingan tu tuan kita reserve dulu tuan. Okey, kita akan satu kupasan yang menarik, dan saya macam lagi nak tahu apa kepentingan nafkah tu. So kita reserve dulu dan kita berhenti seketika. Okey tuan, tadi tuan ada menyatakan bahawa kepentingan nafkah dalam institusi kekeluargaan. So kita akan teruskanlah dengan kepentingan. Apa kepentingan ni tuan? Untuk kepentingan ni, dia pertamanya dia adalah satu memenuhi tuntutan agama itu sendiri. Sebab dalam agama kita, tuntutan nafkah ni amat diambil berat. Hatta kalau kita lihat, mungkin saya boleh kongsi, dalam persoalan berkenaan dengan nafkah atau harta yang kita ada ni,
Nabi SAW memberi peringatan. Apabila kita ada sesuatu harta ataupun nafkah kita, bagaimana kita menggunakannya. Kita dapat harta kita, bagaimana kita manfaatkan. Dia akan persoalkan nanti Dia Allah akan dipersoalkan. Okey. Antara perkara yang akan dipersoalkan. Berat tu tuan. Berat. Dan juga perihal kenapa dia amat penting dalam institusi kekeluargaan ini. Kalau tidak ada nafkah, dia akan menyebabkan konflik. Betul? Banyak kalau kita lihat, khususnya lah di mahkamah kita sendiri. Bila mana timbul persoalan nafkah, orang akan menuntut cerai. Betul. Dan biasanya dulu trend orang akan menuntut cerai fasah, cerai ta'liq. Dan ada pendekatan bila mana diwujudkan kaedah hakam, orang menuntut untuk perceraian secara hakam. Jadi dia adalah satu perkara yang perlu diambil perhatian. Orang Ganu kata cakna, kena cakna. Kena cakna. Kalau tak cakna, dia akan jadi pergaduhan. Akan jadi perbalahan. Itu yang selalu kita tengok tu tuan, kalau kata macam hakam kita ada jumpa dengan pihak-pihak. Isu dia mesti dia tak bayar nafkah. Ya, betul. Itu Isunya yang tak kita bayar selalu, nafkah. Itu yang kita akan, tapi kita sebagai penhakam kita akan ambil juga berkenaan dengan nafkah ini adalah satu punca kepada penceraian tersebut. So seterusnya adalah bagaimana untuk kelangsungan dalam hidup. Dia akan juga, sebab mana bila mana seseorang lelaki, tak kiralah suami ke bapa, diberi amanah untuk jaga anak. Bila mana dia dapat laksanakan anak nafkah, di situ ada satu kepercayaan kepada keluarga. Amanah dapat dilaksanakan. Jadi, dengan melaksanakan sedemikian, orang dah percaya, oh memang suami aku ni boleh diharap lah. Betul? Sebelum ni aku duduk dengan mak bapak aku, mak bapak aku jaga aku betul-betul, bagi makan minum. Apabila masuk kepada transisi perkahwinan, ada suami yang bertanggungjawab memberi nafkah kepada isteri, beri nafkah kepada anak. Dekat situ, confident level isteri tu, anak kepada bapa ni cukup dengan pelaksanaan tanggungjawab tersebut. Jadi itu yang boleh saya ringkaskan betapa pentingnya nafkah itu dalam institusi kekeluargaan. Okey. So, tadi tuan Zamri ada cakap nafkah anak, nafkah isteri. So, kita nak ambil salah satu lah, nafkah isteri dan sebagainya. Kita akan ambil isteri dulu. So, dalam perkahwinan ini, nafkah isteri ni, boleh Zamri jelaskan apa itu nafkah isteri dan adakah ada di dalam Al-Quran ke ataupun dalam hukum syarak ke atau undang-undang? Boleh Zamri bagi tahu? Pertamanya kita lihat perkara berkenaan dengan kewajipan nafkah isteri ini bagi suami, dia adalah perkara yang telah disepakati oleh para alim ulama. Ijma' ulama menyatakan wajib bagi seorang suami beri nafkah kepada isteri. Dalilnya mana? Adalah di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala ayat ke-34 surah An-Nisa. Yang mana Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah ba'dahum 'ala ba' wa bima anfaqu min amwalikum ila al-akhir ayat. Kalau kita lihat dalam ayat ni, memberitahu kepada kita lelaki, suami adalah individu yang mana pemimpin, pengawal bagi seorang wanita. Dan Nabi dalam ayat ini Allah menyatakan wa bima anfaqu min amwalihim, mereka mengeluarkan harta mereka, nafkah beri kepada isteri mereka. Dan kalau kita lihat ulama menyatakan berkenaan dengan penafsiran ayat ini sebagai satu panduan sahajalah, bukanlah sebab kadar nak beri nafkah ni ada ketetapan dia. Betul. Tetapi ulama melihat dekat sini ada penetapan wa bima anfaqu. Ba dekat situ dalam arti kata memberitahu ba ni separuh litabai. Dalam arti kata nak beri nafkah tu, kalau katalah suami tu nafkah dia ataupun dia punya pendapatan 2,000, bagilah kepada isteri separuh daripadanya. Tapi saya berbalik kepada persoalan perihal dengan nafkah ni, apa yang perlu untuk diberi kepada isteri. Sebab orang tanya, apa yang kita perlu beli
kepada isteri, bang, saya ni macam-macam saya perlu bang, pakaian, makanan sebagainya. Dalam perihal ini kalau kita lihat ada diberi panduan oleh ulama khususnya di dalam kitab Mughni Mukhtash. Dinyatakan berkenaan dengan perkara tersebut yang mana diberi panduan bagi seorang isteri itu apa yang dia berhak untuk disediakan oleh suami. Pertamanya adalah dalam arti kata barang-barang keperluan, pakaian, alat-alat pembersih badan, pencuci, pakaian, sikat, perkakas rumah. Nak duduk rumah ni ada benda yang diperlukan. Dan ada yang cantiknya tuan, kalau kita lihatlah, isteri ni, ulama bagi panduan, nak beri berapa pakaian kepada isteri kita ni. Dia pakai dalam luar semua pakaian kena. dalam luar dia bagi panduan kepada kita. Sebaik-baiknya dalam satu tempoh 6 bulan tu diberilah satu pakaian. Tapi macam saya ada tengok dalam suluh lah, ada kes-kes yang di depan saya. Dia tuntut nafkah ataupun pakaian ni setiap bulan. Dalam tuntutan bulanan tu dia ada pakaian dia. Macam mana tu tuan? Ataupun seperti tuan cakap tadi 6 bulan, ataupun macam mana yang sebenarnya tuan? Kalau ikut panduan ni saya memetiklah berkenaan dengan perkara ini. Contohlah pakaian saya merujuk kitab Rawdatul Talibin pada halaman 157 dinyatakan kewajiban suami terhadap isterinya adalah dengan membeli pakaian mengikut kadar kemampuannya. Okey. Dan pakaian tersebut adalah berbeza ikut ketinggian, kerendahan, Faham? dan ikut keperluan. Kalau kita beli baju tu ikut elok lah. Kita ikut keperluan. Kalau Dan tengok pula pada musim macam kita, kesesuaian kita di Malaysia ni cuacanya panas. Ada keperluan yang perlu diambil kira dan juga diberi panduan kepada kemampuan suami. Kalau kata macam tuan beritahu tadi, isteri tuntut setiap bulan nak kepada nafkah baju baru. Persoalannya bagaimana dengan kemampuan suami yang dituntut tersebut. Itu yang mahkamah akan lihat tentang perkara tersebut. Tapi ada juga ya gitu dari segi kata setiap bulan dituntut. Tapi ada yang si suami ni setahun sekali pun susah. Raya nak bagi pun susah, sampai kata mereputlah baju tu, asyik pakai baju yang sama je kan. So dari pandangan tu macam mana pula tuan? Ada yang suami yang memang tak bagi ataupun untuk keperluan asasi lah. Dalam perihal ini kalau kita lihat, saya rasa perlu saya berpandangan dalam situasi ini suami kena berusaha mengikut kepada kemampuan dia. Ada panduan yang diberikan. Kumpullah. Kalau tak dapat beri yang mahal tu, berilah yang biasa-biasa saja, tak ada masalah. Sebab sekarang pun orang beli mudah. Shopee ada. Betul. Ten ada. Apa lagi? Kalau yang hari-hari ada. Jadi bendanya taklah kita kata membebankan. Dia ada satu tempoh. Kalau kita ikut kaedah yang diberikan dalam kitab Al-Iqna' ni, dia kata sebagai standard umum bahawa pakaian bagi wanita isteri setiap 6 bulan harus membeli sehelai baju kurung, seluar dalam, seluar panjang, tudung dan kasut. Cuma dalam arti kata nak dipertekankan dekat situ adalah menutup aurat. Itu yang paling penting, sebab persoalan aurat ini juga perlu diambil kira lah dalam pemakaian seorang isteri. Cuma saya nak tutup di akhir ini, saya bawa satu ketetapan panduan kita daripada almarhum Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia kata kita kena lihat dalam nak menetapkan keutamaan itu. Kitab dia Fiqhul Aulawiyat, priority. Kita kena lihat mana dia punya keperluan asas. Kita panggil hajiat. Tahsiniyat. Mana daruriyat. Daruriyat tu yang paling penting. Jadi simpulnya kena ukur baju di badan sendiri. Okey, jelas tuan. Okey. Kita tawakuf sikit dalam keadaan ini. Benda ni dah semakin hangat dah ni. Kita akan jumpa selepas ini.